Beberapa minggu yang lepas, saya melakukan rawatan ke atas pokok cili yang saya tanam. Ada yang saya buat semburan kawalan perosak menggunakan organic garden neem oil, dan ada juga yang saya sembur dengan baja foliar. Manakala baja butiran bagi pokok cili tidak lain tidak bukan, saya masih menggunakan baja daripada Agrofarm. Dan inilah hasilnya selepas beberapa minggu. Sampailah masanya kawan-kawan, saya akan memungut hasil. Ada beberapa cili yang saya tanam seperti cili ungu, cili putih Sabah, cili padi dan cili besar. Memang terasa kepuasan menanam, walaupun banyak juga pokok-pokok cili yang tak menjadi. Hasil buah cili yang dipetik walaupun jumlahnya tak banyak tetapi cukup memuaskan. Walaupun hanya segenggam saja yang saya dapat kali ini, ianya cukup menjadi stok selama 2 minggu. Cuma sekarang ni bila menjelang cuti raya yang agak panjang, menjadi satu kerisauan pula kepada saya kawan-kawan. Nampaknya saya perlu memasang semula sistem siraman automatik yang saya guna sebelum ini. Sekurang-kurangnya jika balik bercuti raya di kampung, hati pun tak risau. Boleh bercuti dengan tenang.